pertama sekali untuk membina keyakinan. Saya lihat ramai orang yang berubah sebab untuk membina confidence diri. Apa kaitan tuan-tuan dan puan-puan pemakaian kita tentang dengan keyakinan diri? Outfit, kan? Okay. Kalau untuk study case ya, kita lihat orang yang cantik, orang yang tampan kadang-kadang tidak ada keyakinan diri. Ya, penakut pun dia juga. Jadi macam mana tuan nak bina keyakinan diri itu? Dan yang kedua adalah apabila kita memakai sesuatu dengan ilmu, tuan-tuan dan puan-puan, apabila orang komplain pasal kita tak rasa kita rasa tenang. Orang kata, warna tak sesuai lah. Oh, saya tahu warna yang sesuai dengan kulit saya disebabkan apa-apa. So, membina keyakinan diri. Dan situasi pernah berlaku, seorang klien saya, seorang guru, dia dibuli oleh siapa? Betul cikgu, betul cikgu, betul tuan. Cikgu sesama cikgu juga melakukan buli. Apa dia buat? Kata, puan, saya ni datang coaching untuk puan ni sebab saya tak tahu nak mengatakan tidak untuk kawan-kawan saya. Saya ni kelihatan baik. Kawan-kawan saya kata, awak ni boleh buat apa saja. So kerja-kerja orang lain dia buat. Akhirnya makan diri dia. Dan apa perubahan yang dia buat, tuan-tuan dan puan-puan? Pertama, dia menukar warna yang sesuai ketika dia mengajar. Kedua, dia menukar beberapa aksesori yang perlu dia pakai. Dan akhirnya impak dia sangat jelas. Dia sudah boleh mengatakan tidak dalam perkara yang tertentu. Jadi untuk membina keyakinan diri ini adalah apabila kita yakin bahawa kita adalah melakukan perkara yang betul. Ya, baik. Yang kedua adalah perkembangan career. Career ni. A dengan B, yang mana matang? A, betul. Yang ini walaupun nampak bijak ataupun pandai, tapi dari segi kematangan itulah yang dizahirkan melalui pemakaian. So, pemakaian kita ni dia ada bicara dia sendiri. Contohnya, Cik Puan pakai baju kurung, Cik Puan pakai kemeja. Cuba lihat material kain baju kurung dan juga kemeja. Apa bezanya Cik Puan lihat? Ini lembut, itu nampak strong. Jadi baju manakah yang kita nak pakai kalau kita nak buat keputusan? Ya, strong dan juga kosong. Jadi sebab itu apabila kita sudah ada ilmu ini, keyakinan kita malah perkembangan career kita boleh berkembang. Baik, yang ketiga, dan juga memberikan mesej yang betul. Okey, baik. Kita ada quiz ke? Ada quiz tak? Okey, sekejap. Okey, so macam mana kita nak buat tanggapan? Sekarang ni kita dah tahu dah tanggapan yang betul itu perlu kita buat. Jadi pertama sekali adalah untuk menciptanya adalah pertama sekali tuan-tuan dan puan-puan tahu objektif. Okey, sekarang